Besar geng. Wow. Oh, besar geng. Oh. Alhamdulillah. Video yang ni yang kita target ni. Wah. Lepas tu dia cepat. Wah. Ui, seru dia tadi. Alhamdulillah. Makin penuh. Tu dia. Assalamualaikum. Selamat petang geng. Okey geng, petang ni aku turun mancing sepat geng. Spot yang sama macam video sebelum ni. Sebab aku punya style jumpa satu lubuk, selagi dia nak ambil umpan, selagi tu aku hala kat lubuk ni. Jadi aku tak payah bersusah payah nak cari lubuk-lubuk lain kan. Sebab ikan sepat ni macam tu lah. Dia berkumpul dekat satu kawasan, dia akan duduk situ. Memang meriah lah geng, macam ni. Nampak? Aku dah bagi, orang panggil apa? Aku dah panggil dia guna sawit dengan roti geng. Nampak gaya dah berkumpul lah. Tapi tak tahu lagi dia nak ambil umpan aku ke tak. Tengok macam mana geng. Alright, harap-harap ada rezeki aku petang ni. Yang mana baru singgah channel aku, support aku, tekan button subscribe, like dan komen. Jom kita layan mancing sepat lagi geng petang ni. Okey, teruskan menonton. Mancing petang ni geng, aku try pakai kerusi ni geng. Ni dia kerusi macam ni. Kerusi ni kalau ikut dia punya spek, dia boleh tampung berat sehingga 100 kilo geng. Dia tipu dalam spek, tertipu jugalah korang semua. Macam ni. So duduk sini macam ni, mancing kat situ. Okey, selesa sikit. Alright. Okey, macam biasa hari ni pancing guna ni lah. Go to the Red Fork 7.2 meter geng. Nampak Abang Pali baru sampai. Mantap. Umpan isi ayam kat dia. Kalau dia tak datang tadi, memang aku umpan roti lah geng ni. Roti. Jom tunggu ayam dia. Tunggu ayam dia. Bang, macam mana? Cepat. Kejut apa? Banyak ke? Ui, bunyi padat tu. Tengok geng, dia punya barang. Oh, penuh. Lepas target. Lubuk mana dia pergi tak tahu ni geng. Oh, susah ni. Lepas tu dia nak layan sini pula. Padu lah rezeki. Ayam fresh. Okey geng, aku pakai umpan isi ayam dulu. Petang ni. Pakai isi ayam senang geng. Potong. Kecil kecil macam ni. Lepas tu cakuk dekat mata kail ni geng. Aku pakai mata kail Daichi DH90. Ni nombor 4 geng. Try ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dia makan roti ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cepatlah dapat lesen. Dia kalau rezeki cantik tu, sekejap je geng. Letak-letak dia ambil je terus. Allah, tak lekat lagi. 2 kali dah tenggelam, tak lekat. Lambat. Yang ni lambat. Sampai meludah-ludah sana tu. Ish, tak tahan bang. Saya try dulu bang. Meludah-ludah dia. Banyak geng. Bismillah. Allah, hai. Tak naik.
Uish. Pembuka tirai ikan puyuh. Pembuka tirai ikan puyuh, geng. Ha, tu dia. Hijau. Jatuh. Okey, geng. Alhamdulillah, strike yang pertama. Seekor puyuh. Puyuh pulayan, geng. Dah dia ambil umpan. Ha, tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak tu kesepat dia. Alhamdulillah. Besar, geng. Besarnya, geng. Tu besar, geng. Oh. Alhamdulillah. Bos ni. Alhamdulillah, geng. Spot yang pertama. Try lagi, geng. Taruh lagi, geng. Banyak tu. Meriah. Meriah dia makan sawit tu. Tak ye. Mari. Oh, dia ambil, geng. Allah, tak lekat. Cis. Besar macam tadi kat tu. Sini pun meriah, bang. Payah betul nak lekat. Dah dia ambil dah. Ha. Tenggelam lah tadi. Oh, alhamdulillah. No. Strike kedua, geng. Strike kedua ke spot. Spot siam. Alhamdulillah, geng. Strike kedua spot siam tadi. Cari lagi, geng. Cari lagi. Tu dia ada kumpul tu. Tu dia ada kumpul. Tu dia. Hisap lah. Kikik sikit-sikit dia buat apa. Ui, slow dia tarik. Duduk sini lah. Besar, geng. Besar, Selamatkan. Cari lagi, geng. Cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama sangat. Penat tunggu. 3 ekor lah. 3 ekor. Ni, geng. Dah dekat pukul 6.30. Kurang lah dah dia nak makan umpan. Awal depan ni nak tidur kot tu. Tu ada tu. Tak mau ambil. Belagak. Ni bagi panjang perambut ni. Hilang train tu. Lama tunggu ni. Oh, naik pun, bang. Jenuh tunggu dia ni. Jenuh tunggu ni.
yang keempat rasanya. Kurang sikit geng hari ni. Depa tak mau bagi kerjasama pula hari ni. Tak mau bagi kerjasama depa ni. Oh, banyaknya timbul. Pasal apa yang tak ambil? Banyaknya timbul. Kenapa kau tak ambil? Allah, dah lah tunggu lama. Dia ambil tak lekat pula. Tapi ni kalau lumut ni kena ni. Sini dah tak ada dah lumut hijau tu. No. Oh, dia timbul tu. Banyak tu kat saya tu bang. Takkan sekok pun tak mau ambil ayam ni. Ha? Naik pun. Top up sebelum senja. Ha, mantap. Punya lama tunggu. Dia geng. Jadi lah. Naik juga. Besar. Buah lah ni. Wih, 5 jari ni bang. Oh iyalah. Oh dia yang ni yang kita target ni tua. Puyu pula ada sepat tu. Dia sepat wah. Padu dah bang. Goreng, kasih goreng. Last minute dia dapat. Padu lah rezeki. Dia seri 3 ekor. Tengok. Kurang sikit lah. Makin penuh. Tu dia. Okey geng, hari ni ikan dia tak mau bagi kerjasama. Dia lambat sikit. Lambat dia nak timbul, lambat dia nak makan umpan, jenuh nak menunggu. Tapi ada jugalah manis-manis kan. Dengan ni geng, abang Pali dia naik saiz gorgon tadi 5 jari geng. Panjang, gemuk, perut bulat. Bertelur lah tu kan. Tak apa geng, nanti kita layan lagi geng. Okey, yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Naik pun. Top up sebelum senja. Mantap. Punya lama tunggu. Dia geng. Jadi lah.